baginda sesuatu perkara tu dah buat ke belum. Baginda rasa macam dah buat sesuatu benda, padahal sebenarnya baginda tak buat pun. Pada satu malam, baginda berdoa pada Allah. Datang dua malaikat berupa dua orang lelaki masa baginda tengah tidur. Seorang duduk dekat sebelah kepala dan seorang lagi duduk dekat sebelah kaki. Maka salah seorang malaikat tu baca beberapa ayat dari Al-Quran, iaitu surah Al-Falaq dengan An-Nas. Baginda terus terjaga dari tidur. Lepas tu baginda utuskan Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair dengan Ammar ibnu Yasir pergi ke telaga tu. Diorang tengok warna air telaga tu dah macam rendaman daun inai, merah macam warna darah. Pokok kurma dekat situ pula nampak macam kepala-kepala syaitan. Diorang timba air telaga tu, lepas tu angkat satu batu besar dan jumpa patung tu dekat bawah dia. Diorang pun bawa patung tu jumpa Rasulullah. Lepas tu Rasulullah baca surah Al-Falaq dengan An-Nas. Setiap kali baginda baca satu ayat dari surah tu, terurailah satu demi satu ikatan tadi. Masa tu jugalah sakit dekat tubuh Nabi SAW berangsur hilang. Kalau kita tengok betul-betul, makna surah tadi memang ia jadi penghalang dan pembuka ikatan sihir. Sebenarnya sihir ni dah wujud lama sangat, dan apa yang jadi dekat Rasulullah adalah pengajaran buat kita semua. Seminggu sebelum hari nikah kakak, hujan lebat turun tak berhenti-henti sampai kawasan rendah dekat daerah Segamat tenggelam. Yang peliknya, masa tu bulan Mac. Jarang sangat hujan sepatutnya masa tu. Mungkin ini dugaan buat keluarga diorang. Syah tahu abah dengan mak memang tengah susah hati. Diorang risau tak ada orang datang sebab bila banjir memang susah lah nak bergerak. Tapi Alhamdulillah, masa hari merewang tu ramai yang datang. Kawan-kawan mak dari kampung sebelah pun ada sekali. Mungkin jugalah sebab ni kenduri pertama mak dengan abah. Jadi diorang cuba sedaya upaya nak datang walaupun terpaksa harung banjir. Lagipun mak ni memang selalu orang minta tolong masakan dengan tolong gubah lauk pengantin kalau ada kenduri kahwin dekat kampung Syah atau kampung sekitar. Hari yang ditunggu-tunggu pun. Kalau korang minat kisah seram yang panjang, penuh misteri dan suspense, jangan lupa dapatkan 5 buah novel seram yang saya sendiri pilih. Linknya saya letakkan dekat bawah video atau tekan je link yang tertera di skrin.